Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kak Long doakan semoga anda semua sihat. Kak Long aka Yasmi Sari di dalam Kapsul Ramadan bersama Sasu. Dan tema kita yang kita akan kongsikan pada hari ini adalah suami isteri di dalam Al-Quran. Dan insya-Allah tajuk yang diberikan adalah Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Nabi Ibrahim, ingatkan apa antara kisah yang terkenal yang kita mungkin ingat di dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Ibrahim dibakar di dalam api kan? Kisah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail tapi kali ini kita nak fokus kepada hubungan suami isteri. Jadi apa dia? Adalah ujian Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Mereka tidak dikurniakan zuriat oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah berkahwin bertahun-tahun kan. Samalah dengan orang kita hari ini kan, kalau dah kahwin mungkin setahun baru kahwin, okey lagi 2 tahun boleh tahan lagi. Bila dah 5 tahun dah start berbunyi kan. Terasa hati seorang isteri dan suami tu mungkin terasa kan, sebab fitrahnya seorang suami dan isteri mesti mahukan zuriat. Begitu jugalah dengan ayahanda kita Nabi Ibrahim dan bonda kita Siti Sarah. Dan mereka juga tidak terlepas daripada tekanan sosial tersebut kan. Tetapi bagaimana baginda Nabi Ibrahim dan isteri baginda Siti Sarah melalui situasi ini kan? Ada tak kita jumpa dalam mana-mana Al-Quran yang mereka saling menyalahkan ataupun mereka mengkritik satu sama lain? Tidak kan? Apa yang kita nampak adalah doa. Kalau kita telusuri di dalam surah As-Saffat kan, izinkan Kak Long membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, kurniakanlah kepada anak dari kalangan orang-orang yang soleh. Kurniakanlah anak kepadaku kan. Jadi dekat situ Nabi Ibrahim telah membacakan doa itu dan disambung dengan ayat seterusnya Allah beri. Maksudnya, maka kami beri kabar berita gembira kepadanya dengan seorang anak yang sangat penyabar. Daripada surah As-Saffat ayat 101. Jadi dekat sini sebenarnya nak kongsikan bahawa doa ya Tuhanku kurniakanlah kepadaku anak dari orang-orang yang soleh itu adalah doa yang dipanjatkan sebelum dapat anak lagi. Bila dah doa, maksudnya doa kepada Allah, minta anak, minta zuriat kan. Sebab kalau nampak Nabi Ibrahim kat sini dia fokus tau. Rabbi habli minas solihin. Dia minta pada Allah supaya anak dia adalah anak-anak yang soleh. Bukannya ya Allah kurniakan aku zuriat, ya Allah kurniakan aku zuriat. Dia tak macam tu. Dia lengkap, komplit. Jadi oleh kerana konsistennya Nabi Ibrahim dan isterinya Sarah, akhirnya Allah kurniakan kabar gembira buat mereka. Subhanallah kan. Daripada situ kita dapat belajar apa? Apa yang kita dapat belajar? Kan kita dapat belajar tentang doa. Dan kalau kita boleh kaitkan kan tentang dengan doa tadi, Rasulullah SAW bersabda, akan dimakbulkan doa seseorang daripada kamu selagi dia tidak tergesa-gesa dengan berkata, aku telah berdoa tetapi belum dimakbulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi nampak tak sahabat dekat sini kan, bagaimana Siti Sarah dan Nabi Ibrahim itu konsisten terus berdoa dan bersabar melalui ujian. Teringatlah saya kata-kata daripada guru saya. Dia kata, apakah yang membentuk kehidupan kita? Apakah yang membentuk peribadi kita pada hari ini? Yang membentuk adalah saya pun jawablah pengalaman. Dia kata okey dah dekat-dekat tu. Okey, saya jawab lagi apa yang terjadi dalam hidup kita. Betul. Okey, to be specific jawapannya adalah ujian. Jadi dia kata macam ni. Ujian yang kita lalui dalam kehidupan kita itu sebenarnya adalah satu pelajaran. So kita associate kan ujian adalah pelajaran. Okey, macam juga orang pergi sekolah. Bila dia belajar, so dia akan tambah ilmu. So dia akan semakin pandai. Jadi apabila kita melalui ujian dan kita akan melalui ujian tersebut, bila kita dah lepas ujian itu, bermaksud kita semakin pandai menghadapi kehidupan ini. Jadi bila kita diuji, kita perlulah bersabar dan perbanyakkan doa. Jadi perhatikan sahabat semua, sebenarnya kan doa kita bukannya tidak dikabulkan. Mungkin banyaklah kan dalam slot plot di dalam kehidupan kita berdoa. Dan doa kita itu kita rasa macam tak dimakbulkan. Sebenarnya bukan tak dimakbulkan. Mungkin ada 3 perkara yang Allah sedang yang kan kita dah pernah dengar kan dalam satu hadis. Saya pun tak ingatlah hadis tu yang exactly macam mana. Tapi Allah memakbulkan doa dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara Allah beri exactly dengan apa yang kita minta. Yang kedua dengan cara Allah menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Yang ketiga Allah tangguhkan. Kan Allah tangguhkan doa kita tu dan Allah berikan ganjarannya kepada kita pada hari akhirat nanti. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Allah tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Tapi kerja kita adalah berdoa. Yang pastinya kan, kalau bila kita faham dekat situ,
Allah tetap memakbulkan doa kita. Cuma bagaimana cara Allah itu nak memakbulkan doa kita itu. Jadi dekat sini kan kita ada 3 objektif pertama yang kita kongsikan tadi. Yang pertama, suami isteri perlu bersatu di dalam doa. Jadi kalau macam kita ada ujian di dalam rumah tangga, sebaiknya biarlah kita dan suami kita berada di dalam satu alignment yang sama kan. Jadi mudah untuk nak sampai kan. Mudah juga kita nak melayari bahtera rumah tangga kita bila kita suami isteri sama. Tapi kalau tak sama, it's okay. Allah kan ada. Saya teringat kata-kata Ustaz Muhammad Amin. Hari tu saya dengar dalam Akim FM. Ustaz kata, apabila seseorang itu ada masalah, ada ujian kan, dia bangunlah sepertiga malam, dia berdoalah kepada Allah kan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ada ujian, ya Allah, tolong ya Allah, selesaikan ya Allah. Contoh kan. Ustaz kata bagus, itu bagus. Tetapi dia kata lebih bagus apabila kita berdoa begini. Dia kata, wahai ujian, aku ada Allah. Wahai ujian, aku ada Allah. Jadi bila Ustaz duk repeat macam tu kan, Kak Long rasa macam, wah, subhanallah, rasa lain macam semangatnya kan. Yang kedua, jangan jadikan ujian sebagai sebab menyalahkan pasangan. Jadi dekat situ kita belajar untuk tidak menyalahkan, tetapi kita kuatkan dengan doa. Yang ketiga, bila doa amat dimakbulkan. Berbalik kepada 3 perkara yang telah kita kongsikan lebih awal. Jadi penutupnya lah kan, pada hari ini Kak Long nak mengajak diri Kak Long dan sama-sama untuk kita terus konsisten memanjatkan doa kepada Allah dengan penuh sabar, dengan penuh takwa kan. Sebab kita ambil ibrah lah daripada Nabi Ibrahim. Bagaimana beliau dan Siti Sarah tetap sabar dan berdoa kepada Allah meskipun belum dikurniakan zuriat. Rabbi habli minas solihin. Jadi jangan tergesa-gesa untuk mendapatkan jawapan, untuk mendapatkan hasil daripada doa kita. Tetapi bersabarlah dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang Kak Long kongsikan ini ringkas, ada manfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.